Hello semua, selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ni hari apa Selasa. So just nak tunjuk kat luar hujan. Tengah hujan, sejuk gila ini. Alright. So kita baru je dapat delivery. Kita order daripada Instacart, ayam halal, drumstick, telur dengan cheese. Tu saja, 3 benda. Harga 225 ke 230 termasuk delivery lah. So just baru je dia hantar tadi. So mari kita tengok apa yang ada. Tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Ingin kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. So cheese satu pack ni ada 2.2 kilo. Yang ni tak silap dalam RM40. Okay, telur 180 biji $9, $36, RM40 lah. Yang ni ayam peha saja sebanyak berapa kilo lah? 40 pound. 40 pakai 4, 16 kilo. 16 kilo. 16 kilo $35. So total semua dalam 200 lebih lah. Mari kita unboxing dia. Okay. Telur pun, barang makan pun boleh unboxing kat sini. Alright, so kita buka dulu. This is telur. Sebab kalau kita beli telur ni, kalau kita beli dekat luar, satu pack macam ni, sekejap tunjuk. Satu pack macam ni $2.50. Ada 18 biji. So kalau 3 dah pergi 246, 7 dekat 8, $9 kan. Yang ni tengok ni lah. Macam ni 180 biji baru $9. So berbaloi lah kan. So cuma kita kena simpan dalam fridge lah nanti. Okay. Alright. So kita tengok keberadaan telur kita Bismillah. So 180 biji grade A besar. So ni dia cakap memang kena simpan dalam fridge. Okay. Right, ada 180 biji. Nanti kita akan tengok semua sama ada dia pecah ataupun tidak. So kita orang cepat je habis kalau kita orang makan ni. Okay, lepas kita check tadi ada satu saja tadi yang hampir nak pecah, yang ni. So kita asingkan dulu. So the rest 179 biji semua okey. So ni semua nak kena simpan dalam fridge. Okey, nasib baik muat. Tunggu telur dalam ni. Okey, so now kita nak buka ni pula. Coach food. Ayam. Bismillah. Ambil kau nak. Berapa besar ni Tengok ayam betapa besarnya. 40 kilo mama. Oh mama. Okey. Settle, kita nak pack kau. 16 kilo 16 kilo, 40 pound. Ya, 40 pound tu. 40 kali 4, 16 kilo. Banyak bang. Nanti yang ni kita akan packing dia kecil-kecil dalam 5 supaya senang untuk masak nantilah. So kita akan gunakan apa nama tu? Cling wrap kecil. 5. Much easy. So kita bungkus dia 4, tak muat 5. So kita tengok berapa banyak ada. 2 besar. 3. Ambil kau. Tengok tapak tangan. Besar. Okey. Ada yang tak muat pun. Tak muat 4 pun. Kecil sikit lah. Okay. What? You? No, tomorrow.
So now kita dah pack by portion macam ni. Ada yang 4 dengan ada single. Dan nak masukkan ni macam mana satu masalah. So nanti tengoklah macam mana. So alang-alang dah ada first kan. Kita akan masak apa nama tu? Ayam goreng berempah. Okey, ayam goreng berempah. Okey. Kita perap dululah dengan kunyit, rempah-rempah yang ada. Kena cepat ni, tak nak tangan kotor. Garam. Okey, lepas tu nanti kita buat dia panggil ayam goreng berempah. Ni kambing nak buat kari kambing dengan ayam goreng berempah. InsyaAllah. Cepat, tangan kuning. Alright. So, decided untuk tukar rather than kita makan, kita masak apa? Kari kambing, buat sup kambing. Lagi sedap kan? Okay, so let's go. Kita buat kari kambing, sup kambing simple aja. Okay, right. So, sambil-sambil tu masak fries juga untuk budak-budak. So, dah kita masukkan kambing. Tak banyak pun, sikit je. Besarkan api. Dan kita masukkan sup bunjut. The bunjut. Okay. And masukkan air. Okay, kita dah lebur semua. Kita buka api besar, kasih dia mendidih lah. Tambah lagi. Itu dia. Biarkan dia mendidih. Okay, kita tunggu dia mendidih. Lepas tu siap. Fries budak siap. Nanti goreng ayam masak nasi. Lepas tu settle. So, alang-alang. Connect. Connect. Okay. Hello. So, alang-alang kita tengah free ni. Kita nak buat chocolate chip cookies Nestle. Terus buat je, senang. Dah ada pre-bake. So now kita tengah panaskan oven 350 degrees, tengah preheat. Okay, mari kita buat. Ni dia. Okay, $4. So 2 inches apart. 2 inci kita kena letak. Satu. Okey. Dua. 3. 4. 5. 6. 7, 8.
Gosh. Dah siap. So ni nanti kita akan masuk dalam oven. Saja. Mudah je nak buat. So dia dah dia dah pre-pack kan. Salah ni turun ni. So dia dah prepared. So kita tunggu preheat settle, kita masuk, kita bakar. Okay, ni tadi kita punya sup kambing. Tu dia. Okay. Sup kambing. Ni dia kita punya sup kambing. So, yap. Okay. Mari kita tengok sudah siap ke belum. So, tu dia. Hampir. Hampir kot. Woi, jatuh. Sikit lagi. Okay, dah siap. Nampak menyenerakan. Nyam-nyam. Nanti kita tunggu sejuk baru makan. Alright, itu saja short video for today. Hujan. See you guys on the next episode. Bye.